Lah, saya ke sana Ya. ke sini, masuk KL jam, dekat Jalan Bangsa jam, nak pergi sini pun jam. Kalau ketua negara datang, jadualnya sangat ketat. Kan, dan dia tak boleh berada terlalu lama, pertama sekali. Jadi jalan tu boleh-bolehnya kita kurangkan kesesakan untuk mereka, pertama sekali kan. Kedua ialah penutupan jalan ini juga satu langkah security. Kerana apabila seorang pemimpin negara lain berada di Malaysia, ia merupakan satu kerjasama di antara pihak security, pihak keselamatan negara tersebut dan juga negara kita. Kan, dan kalau terjadi apa-apa yang tidak elok, perkataannya mungkin tidak elok, dia menjejaskan imej negara kita sebenarnya. Kan, dan ini bukan satu negara ni bukan kaling-kaling China ni. Kan, China ni lah pencetus sejak mungkin 10-15 tahun pencetus multipolar world. Kan, sebelum ni unipolar world, hanya Amerika Syarikat je merupakan kuasa besar. Tapi sekarang ni kita nampak ada beberapa kuasa besar lain dengan lahirnya BRICS, dengan lahirnya Kesatuan Eropah dan sebagainya. Jadi ada benda-benda yang perlu dibuat, raptai kita perlu buat perjalanannya macam mana. Dan tentu pihak security kata okey, pihak security dari China, negara China datang, okey, kita nak jalan mana ni? Kenapa kena jalan sini? Adakah jalan ni selamat atau tidak? Dan kita kena tunjuk, jawapan ini, jalan ni selamat, jalan ni lah paling laju untuk ketua awak jumpa ketua kami. Kena make sure jalan tu kosong. Selalunya macam tu lebih selamat. Lebih selamat. Untuk more secure, jalan tu kena kosong. So, kereta lain kena block, tak boleh lalu jalan tu. Betul. Ini antara adab atau adat yang kita beri kepada pemimpin-pemimpin negara lain bila datang ke negara kita. Kita terkenal dengan kita punya Malaysian hospitality kan. Ini sebahagian daripada dia kan.